1 dinar berapa gram? Okey, 1 dinar bersamaan dengan 4.25 gram emas. Ini kena hafal lah. Jadi 4.25 gram emas ni ada tulis dekat belakang ni. Okey. Jadi kalaulah 5 dinar berapa pula gram dia? Darab 4.25. So 5 darab 4.25 bersamaan dengan 21.25 gram emas. Jadi 5 dinar ni berat dia berapa? Ada tulis dekat belakang ni 21.25 gram emas. Kalau setengah dinar pula kena bahagilah. Jadi 1 dinar 4.25 bahagi dengan 2 sebab setengah dinar adalah 1/2 daripada dinar tu. 4.25 bahagi dengan 2 bersamaan dengan 2.125 gram emas. Kalau anda memulakan simpanan emas rendah RM100 dan tiada komitmen bulanan, kemudian anda boleh keluarkan setengah dinar ke 1 dinar macam ni, boleh isi back biru di bawah ataupun rujuk pin video saya untuk saya bantu. Moga kekayaan anda terus berkembang dengan ilmu. Follow for more tips.